Okay guys, hari ni kita di Fancy Share Ismail Salam. Kita ada sebuah Alphard okay. So owner datang kat sini adalah dia upgrade dia punya projector. Okay, di bahagian dalam sini. Okay, asal dia punya adalah dual lens. Ini adalah original punya Ini kiri dan juga kanan ni. So owner tukar dekat sini, dia ambil 3 lens. Alright. So kalau boleh nampak dekat sini 1, 2, 3. Okay, sebelah sini 1, 2, 3. Alright. So bila 3 dia lagi jelas dan juga clear. Alright. So ramai juga tanya, bang, kalau kata pasang projektor yang macam ni mensilaukan di bahagian depan tak? Tak Sebab apa? Dia ada gate line. Nanti kita akan tunjuk real bila waktu gelap. Okay. So korang jangan malu, jangan segan. Boleh hadir jumpa kita. Kita akan terus buat pemasangan. Okay. See you. Ciao. Okay guys. So sekarang kita berada dalam kereta tersebut lah. Alright. So sekarang kita nak tengok dia punya depan padu tak padu lah, jelas tak jelas, clear tak clear. Okay, ini kita lampu kita dah buka. Alright, kita tutup. Lampu dia nampak gelap lah. Alright. So kita buka sekali lagi, nampak. Ini adalah low beam. Kalau high beam, nampak sangat-sangat jelas and then clear. Kita zoomkan lagi, nampak. Ada tutup. Kita buka. Ini kita high beam, nampak. Sangat-sangat jelas, clear. Okay, 3 lens. Alright. So korang geng-geng Alphard Backfire yang tak tahu nak buat dekat mana, 3 lens ni boleh hadir di Fancy Share Ismail Salam. Kita akan bagi harga special dan juga promosi yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay. See you. Ciao.